Pernah dengar cerita kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kera? Itulah cerita Ashabus Sab, golongan yang mengingkari perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari Sabtu. Ada apa dengan hari Sabtu? Sejak bumi dan langit diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari Jumaatlah hari yang paling mulia, penghulu segala hari. Tetapi orang Yahudi ini sentiasa membantah Allah Subhanahu Wa Taala dan memilih hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka. Kerana dia berfikir Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, bermula dengan hari Ahad, berakhir dengan hari Jumaat, dan hari Sabtu ini hari rehat Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang Yahudi menjadikan hari Sabtu hari rehat mereka dan hari untuk beribadah. Tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Hari Sabtu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita Ashabus Sab ini bermula di satu perkampungan, satu kawasan yang berada di persisiran pantai. Maka penduduk kampung ini, pekerjaan mereka ialah nelayan dan menangkap ikan sebagai hasil pendapatan utama penduduk kampung ini. Pada awalnya, penduduk kampung ni mentaati perintah Allah. Mereka bekerja di hari lain selain hari Sabtu. Takdir Allah Ta'ala untuk menguji kaum ini. Allah Ta'ala uji hasil tangkapan mereka ni makin berkurang sehinggalah langsung tidak ada hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Dan pada hari Sabtu, hari mereka rehat ini, ikan-ikan ni mula timbul di permukaan air untuk menguji kaum ini. Jadi apabila mereka melihat hari Sabtu saja ikan ni mula timbul di permukaan air ni, mereka mula membuat helah untuk menipu daya Allah Subhanahu Wa Taala dengan helah-helah mereka ni. Dia pun membuat helah dengan dia memasang jaring-jaring ini di hari Jumaat dan mengambil hasilnya di hari Ahad. Jadi hari Sabtu ni mereka masih tidak bekerja lagi. Jadi untuk permulaan ni hanya segelintir orang yang berani untuk melakukan perkara ini kerana mereka takut melanggar perjanjian di hari Sabtu ni, takut azab Allah turun kepada kaum ini. Jadi lama kelamaan makin ramai orang yang berani membuat helah ini. Jadi makin lama makin ramai. Apabila makin ramai dia melihat azab Allah tidak turun kepada mereka, mereka membuat helah yang lebih besar supaya mereka dapat hasil tangkapan yang lebih lumayan lagi. Dari laut ni mereka buat satu kawasan, mereka gali masuk ke dalam kawasan mereka dan mereka membuat pintu gerbang di antara laut dan kampung mereka. Dan mereka berkata, kita tidak boleh bekerja keluar daripada pintu gerbang kampung kita ni. Tapi kalau dalam kawasan kampung kita ni, kita boleh bekerja. Jadi berlakulah penangkapan ikan di hari Sabtu secara besar-besaran dengan helah mereka.